Kepuasan mencurahkan ilmu serta membentuk potensi belajar menjadi antara dorongan dua lulusan Institut Pendidikan Nasional untuk menceburi bidang perguruan. Mereka antara lebih 900 lulusan yang menerima watikah pelantikan dalam upacara pelantikan guru NIE yang berlangsung semalam dan hari ini. Wartawan kami menyorot perjalanan dan harapan dua guru dalam majlis tersebut. Muak disimpan, segan ditelan. Ini yang dirasai Nur Syafiqah Muhammad Khalib sewaktu beliau menjalani latihan praktikum di Sekolah Rendah Tachong. Namun, beliau hanya perlu merenung kembali perjalanan beliau yang ditolak NIE sebanyak 2 kali sebelum akhirnya diterima masuk pada percubaan ketiga untuk makin semangatnya kembali. Cik Syafiqah mengakui kepuasannya hanya dirasakan apabila beliau mengajar. Saya sebenarnya sempat mengajar sebagai guru pengganti di sebuah sekolah rendah. Jadi semasa mengajar tu walaupun durasinya tak begitu lama lah. Saya rasa kepuasan yang saya rasa tu lebih menyeronokkan bagi saya. Jadi saya rasa itulah pendorong utama saya. Kini setelah akhirnya diberi tawaran oleh NIE pada 2022, Cik Syafiqah berjaya menggenggam ijazah sarjana muda dalam pengajian Melayu dan pendidikan daripada institusi tersebut. Seorang lagi pemegang ijazah sarjana muda dalam pengajian Melayu dan pendidikan daripada NIE ialah Cik Kristina Muhammad Jaafar. Beliau percaya pendekatan pembelajaran berdasarkan pengalaman dapat memupuk minat para pelajarnya terhadap bahasa Melayu. Contohnya, sewaktu praktikum, saya mengajar peribahasa. Jadi, peribahasa semudah pera otak. Jadi, apa yang saya lakukan adalah membawa baldi, membawa tuala dan saya suruh pelajar tu memerah tuala tu. Bagi Cik Kristina, pembelajaran holistik berdasarkan kemampuan pelajar juga penting bagi pembangunan pelajar-pelajarnya. Berucap di majlis tersebut, Menteri Pendidikan Desmond Lee menekankan pentingnya guru-guru dibimbing dalam memanfaatkan kecerdasan buatan. Dengan pelancaran Pelan Hala 7 Pembelajaran Profesional Literasi AI Guru, para guru akan dibantu membuat keputusan yang tepat tentang bila, bagaimana dan sama ada AI wajar digunakan bagi menyokong pembelajaran pelajar.